yang tak puas hati dengan result SPM atau tiba-tiba result jadi T macam ni, jangan risau. Boleh buat semakan semula tau. Jom Mr. explain cara buat. Take note yang calon boleh mohon semakan semula start hari ni 31 Mac hingga 29 April 2026. Sama ada dekat portal e-lembaga peperiksaan di elp.moi.gov.my atau dekat app ELP. Kalau belum ada akaun, boleh daftar dulu, tekan semak semula, tekan tambah untuk buat permohonan baru, pilih jenis peperiksaan SPM, pilih semakan semula biasa atau kes tidak hadir, masukkan nombor IC dan nombor angka giliran, lepas tu pilih subjek yang nak semak semula. Bayar RM100 untuk setiap subjek dan tunggu keputusan semakan. Jangan lupa save video ni, senang nak rujuk balik nanti. Next, calon akan tahu keputusan semakan semula dekat email dan app ELP. Kalau ada perubahan keputusan, calon kena ambil slip keputusan SPM yang baharu dekat sekolah masing-masing. Yang calon persendirian pula kena ambil dekat sektor pentaksiran dan peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri yang calon berdaftar. Kena ingat yang once dah buat semakan semula, keputusan baru tu adalah muktamad dan tak boleh buat rayuan. Share video ni dekat kawan-kawan lain juga, okay? It's Sandra dah explain, jangan lupa follow.